Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke majlis perasmian studio podcast Kris TV SMK Datuk Haji Muhammad Said. Perkenalkan, nama yang diberi ialah Nobatrisha binti Abdul Rahman. Boleh panggil saya Tisha selaku host anda pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyaksikan bersama-sama bahawa kita boleh merasmikan studio podcast yang kita sudah lama usaha selama 2 minggu. Betul Tuan Pengetua? Ya. Okey, baik. Idea lama dah, tapi kita dah masa 2 minggu untuk sempena perasmian. Alhamdulillah. Dan kini saya yakin merupakan satu detik yang cukup bermakna untuk kita semua, terutamanya untuk warga di MOS, kerana kita dapat menyaksikan perasmian studio podcast Kris TV yang bakal menjadi platform untuk murid berkongsi idea, bakat, kreativiti dan juga pelbagai aktiviti di sekolah. Dan terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan tetamu yang istimewa kita pada hari ini, iaitu Tuan Haji Muhammad Zamri bin Abdul Razak. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Dan betul, Tuan adalah Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sains dan Matematik daripada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Okey, dan juga Tuan adalah perasmi majlis kita pada hari ini. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Dan juga turut bersama kita iaitu Tuan Haji Zakaria bin Solong, Pengetua SMK Datuk Haji Muhammad Said. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Alhamdulillah hari ini. Sihat. Okey, Alhamdulillah. Dan Tuan, saya nak utarakan soalan dahulu kepada Tuan Zamri. Sebagai Tuan Zamri, okey? Okey, Tuan Zamri. Apa hari ini adalah hari yang pertama ke Tuan Zamri datang ke sekolah SMK Datuk Haji Muhammad Said ini? Saya pernah datang beberapa kali sebelum ni atas beberapa program lah. Saya pernah memilih SMK Datuk Masai untuk jadi tempat untuk cikgu-cikgu menjalani latihan kursus. Sekolah ni ada menyediakan prasarana yang cukup untuk latihan pada guru-guru. Contoh yang bilik seminar tu kan kita guna pakai. Baru ni pun saya ada mari baru ni. Nampaknya ini adalah bukan kali pertama lah. Ya. Tapi walau bagaimanapun kami ucapkan selamat datang sentiasa. Dan saya nak tanya juga kepada Tuan Pengetua, hari ini adalah hari yang cukup menggembirakan lah bagi pihak sekolah kerana hasrat untuk mewujudkan studio itu akhirnya tercapai juga. Dan saya nak tanya, apa perasaan Tuan Pengetua setelah 2 minggu usaha untuk menyiapkan studio seperti ini? Okey, yang pertamanya saya nak mengucapkan sabah dan tahniah lah. Kerana di samping wujudnya podcast hari ini, sebenarnya idea ini dari pengarah dulu. Lama dah. Dia beritahu kalau boleh kita gerakkan untuk PDP bersekali dengan tema sekarang ini berkaitan dengan digital. Pastikan dia kata, kalau boleh setiap sekolah tu ada studio podcastnya sendiri untuk mengembangkan lagi orang kata pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Jadi dari idea itulah saya pun berbincang dengan pengurusan dan berbincang dengan orang yang berkaitan dengan studio podcast ini. Kita nak buat juga tahun ini. Alhamdulillah, mana sambutan daripada pengurusan dan cikgu yang mengurusnya sangat-sangat positif. Dan Alhamdulillah, dalam tempoh 2 minggu kita bercuti ni, kita buat benda ni. Dan dari segi kewangan pun kita usaha bersama, mencari sumbangan dan sebahagiannya daripada sekolah. Dan Alhamdulillah, mana pada hari ini kita dapat setiap kita lihat ini dan untuk perasmian dah. Alhamdulillah. Dan betul lah peribahasa menyatakan usaha tangga kejayaan. Dan saya nak tanya kepada Tuan Zamri. Tuan Zamri, masa-masa Tuan Zamri melangkah masuk ataupun melihat studio ini buat kali pertamanya, apa perkara pertama yang terlintas di fikiran Tuan Zamri? Little bit terkejut dengan keupayaan pihak sekolah dapat menyediakan yang saya rasa studio yang dikon sama taraf lah dengan ruang-ruang podcast yang dikendalikan oleh pihak profesional yang di luar sana. Dan saya ucapkan tahniah lah kepada pihak sekolah terutama Puan Pengetua atas inisiatif yang dibuat ni. Dan pada saya semua sekolah harus menyahut cabaran daripada Tuan Pengarah untuk menyediakan
studio podcast yang sebegini. Tahniah. Terima kasih. Dan apa yang saya dengar tadi, siapa yang datang bersama tuan tadi, saya tak tahu nama dia. Dia cakap ini adalah studio pertama di Kuala Terengganu, betul ke? Yang berada di sekolah. Untuk sekolah menengah, ini merupakan yang pertama. Oh. Di sekolah rendah mungkin ada lah, tapi tidak sehebat dengan semua equipment ataupun kelengkapan sebegini. Saya sangat kagum dan saya rasakan kewujudan podcast ni ialah the only satu-satunya di sekolah menengah di Kuala Terengganu yang ada. Alhamdulillah, saya Okey. yakin dengan sebegini akan meningkatkan lagi semangat ahli Chris TV yang mengusahakan studio ini. Okey, hopefully insyaAllah. Amin, insyaAllah. Dan saya nak tanya kepada Tuan Pengetua, boleh kongsikan sedikit bagaimana tercetusnya idea untuk membuat, mewujudkan studio podcast di SMK Datuk Haji Muhammad Said ini? Okey, berkaitan dengan podcast ini, sebenarnya zaman kita era digital sekarang, kalau kita lihat di media massa, sekarang ni memang saluran podcast mendapat perhatian sepenuhnya. Tengok saja orang politik, dia lebih gemar dalam podcast sekarang. Jadi apabila saya lihat begitu, apa tidaknya kita orang pendidikan ini juga menggunakan ruangan ini untuk mengenalkan idea-idea berkaitan pendidikan melalui podcast. Jadi kita kena ambil, orang kata di zaman orang suka podcast ni, kita pendidikan pun untuk menyapai maklumat yang berkaitan dengan pendidikan. Boleh, kita boleh guna podcast. Podcast sebenarnya awak tengok podcast. Maknanya sebut saja podcast. Oh, podcast. Walaupun kita nak sebut berkaitan dengan mata pelajaran sekalipun. Okey, katakan hari ini berkaitan dengan matematik, strategi menjawab matematik, kita panggil seorang ahli dan kita buat podcast di sini. Dan akhirnya apabila kita buat live, ramai orang tengok, mungkin peringkat pertama 10 orang, 15 orang. Dan kalau kita tengok orang politik pun juga begitu. Awal-awal sikit je. Kalau kita bermula dengan sikit-sikit macam ni, oh, bagus cikgu ni mengajar. Dulu kita tak pernah tengok pun. Secara dia terang ini bagus. Melalui podcast dia dapat terang. Minggu ni tajuk ni. Minggu depan tajuk ni. Minggu depan tajuk ni. Akhirnya mungkin akan mencapai, bagi saya, tahap saya nak beribu-ribu orang akan mengikuti. Kalau, bayangkanlah, Kuala Terengganu saja sekarang tahu. Mungkin selepas ini, oh, negeri lain. Oh, kalau menengah Datuk Mat saya ada podcast, oh bagus mata pelajaran dia. Cikgu bahasa Melayu dia tu, cikgu Akram tu. Dulu dia kena ada, dengan ada podcast, kita nak memperkenalkan lagi mana kelebihan-kelebihan guru kita, yang ada guru cemerlang, yang ada guru Akram, dan ada guru-guru yang memeriksa kertas, kita nak ketengahkan melalui ruangan podcast ini. InsyaAllah saya yakin selepas ini saya akan susun untuk program-program saya demikian. Kalau boleh, maknanya saya dah beritahu mana objektif saya. 1 minggu, 1 ruangan podcast kita nak hasilkan di sekolah ini. Dia benar sekali dan saya yakin ada sebilangan yang menganggap sekolah Dimos ini adalah hanya sekolah kampung, tetapi mampu membuktikan untuk memberi inspirasi kepada sekolah lain dengan menggunakan trend generasi Z dengan membuat podcast. Dan itu adalah idea yang baik sebenarnya. Dan saya nak tanya kepada Tuan Zamri. Tuan sememangnya sinonim dengan subjek sains dan juga matematik. Okay. Dan sebagai seorang murid, saya berpendapat bahawa majoriti di sekolah ini rasa subjek bidang sains, matematik, bahkan di seluruh dunia lah orang cakap. Memang pelajar akan cakap matematik, sains tu susah kerana memerlukan kemahiran mengira dan juga memahami. Dan kalau diberikan peluang lah, bagaimana Tuan melihat podcast ni boleh digunakan untuk menarik lebih ramai murid supaya meminati kedua-dua subjek ini? Okey. Saya setuju. Kalaulah katakan subjek sains matematik ni adalah satu subjek yang abstrak. Dan dia sedikit mencabar. Itulah sebenarnya cabaran yang kita hadapi untuk terutama untuk bidang STEM A. Kita masih lagi berada nak capai 60, 40 tu agak jauh lagi. Tapi saya rasakan melalui platform podcast ni kita boleh rungkaikan kaedah-kaedah yang kompleks dalam sains ataupun dalam matematik dalam bentuk yang lebih santai. Diterjemahkan dalam bentuk perbincangan, diterjemahkan melalui cerita, temu bual antara panel dan juga dengan pelajar-pelajar.
yang mana kita boleh aplikasikan kepentingan sains, kepentingan matematik dengan dunia sebenar. Dari situ saya rasakan dia boleh memupuk minat pendengar, memupuk minat pelajar mengikuti podcast ni untuk lebih mendekati bidang sains dan matematik. Dan melihat hal tuju, kita mungkin boleh panggil panel daripada mana-mana yang industri yang ada sekarang, mungkin daripada kejuruteraan, oil and gas dan sebagainya, bercerita tentang macam mana kita nak relate apa yang kita belajar dalam sains, dalam matematik untuk menghadapi cabaran kehidupan, terutama dalam pekerjaan nanti. So, saya rasakan adalah salah satu platform yang saya rasa sangat baik untuk kita memberi pendedahan kepada anak-anak pelajar kita, bukan saja dalam kelas, tapi melalui podcast ni pun kita boleh bercerita tentang keperluan ataupun kepentingan untuk belajar dan juga menguasai bidang sains dan matematik melalui dalam bentuk lebih santai. Itulah pendapat saya. Pendapat yang bernas ya. Dan saya yakin kalau kita buat di kalangan murid pun pasti akan mengasah bakat mereka, betul? Ya. Betul. Mungkin anak-anak pun boleh berkongsi pengalaman ataupun paling tidak pun boleh bercerita tentang macam mana kita nak selesaikan masa. Sebab kita tahu nowadays soalan-soalan matematik, soalan sains dia tidak straightforward. Kan, dia banyak aplikasikan dengan masalah dan sebagainya. Di situ boleh kita rangkaikan masalah tersebut melalui podcast dan perkongsian daripada anak-anak. Saya yakin melalui podcast ni lebih ramai lagi meningkatkan view dalam YouTube kan. Sudah pasti insya-Allah. Dan saya nak tanya Tuan Pengetua, apa harapan Tuan Pengetua terhadap studio podcast ni agar terus bermanfaat kepada pelajar dan juga guru lepas ni? Okey, berkaitan dengan studio yang kita wujudkan, maknanya bermula dengan idea pengarah dulu untuk orang kata mengatasi zaman orang kata chalk and talk dulu. Bertukar kepada zaman orang kata komputer dan zaman sekarang lebih daripada zaman podcast. Dan orang kata interview. Tapi itulah yang natijahnya sekarang, maknanya tolak daripada idea itu, kita wujudkan ruangan podcast ini. Dan saya mengambil inisiatif untuk Sekolah Menengah Datuk Haji Muhammad Said ini, supaya orang kata kita pelopor. Biarlah kita sekolah biasa, sekolah harian, nak biar jadi pelopor. Di dalam perkara yang kita nak ketengahkan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran melalui podcast ini. Sebab saya nampak, anak-anak muda, dia senang. Dia duduk di mana sahaja pun, duduk di atas katil, duduk di kerusi, duduk di bawah pokok, duduk di meja makan, dia asyik tengok telefon. Tapi kalau dia mempergunakan sepenuhnya ruangan podcast yang ada ni, hari ni aku nak tengok sikit podcast yang disiarkan oleh Cikgu Maziah minggu lepas, dia buat podcast berkaitan dengan kimia. Jadi dia buka saja dekat sama melalui TikTok ke, YouTube ke, dia dapat lihat, macam ni. Mana belah-belah orang kata dia duduk tengah buat kerja apa pun, dia dapat lihat. Seolah-olah kita mengatakan bahawa dulu nak study terpaksa pergi perpustakaan. Dulu kita study terpaksa kena ada meja di kalangan kelas. Study dulu kita terpaksa duduk di rumah, duduk di meja. Tetapi sekarang duduk di mana-mana dengan melihat mana podcast yang cikgu-cikgu buat melalui ruangan studio kita ini, kita dapat mengenalkan supaya menarik minat pelajar terus belajar walaupun berada di mana sekalipun. Orang kata berada di dalam kapal terbang sekalipun, berada di dalam kereta mak nak pergi hantar anak pergi Kuala Lumpur sekalipun, buka podcast, maka dia dapat lihat. Dengan inilah saya tengok mana ruangan podcast ini saya ketengahkan. Kita mulakan dulu di sekolah ini dan cikgu-cikgu saya, Cikgu Azila, Cikgu Maziah menyahut cabaran ini dan insya-Allah saya yakin dan percaya dia akan menarik minat pelajar-pelajar untuk terus belajar melalui podcast ini. Saya setuju dengan benda tu sebab
yelah kita sekarang ni teknologi maju dan memang kebanyakan anak muda hanya ada telefon walaupun usianya 8 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, ibu aku sudah memberi telefon dan itu adalah langkah yang bijak untuk murid menggunakan telefon dengan sebaik-baiknya untuk melihat trend-trend ataupun melihat konten-konten yang sebegini. Dan sebenarnya ini adalah nak dekat penghujung dah podcast kita sebenarnya. Dan yang terakhir sekali adalah saya nak tanya kepada Tuan Zamri. Bukanlah tanya tetapi nak meminta kepada Tuan Zamri untuk sampaikan satu amanat kepada warga Dimos agar terus maju jaya selepas ini. Dan juga kepada Tuan Pengetua lah mungkin ada pesanan. Okey, terima kasih. Proses menghasil podcast ni bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Dia melibatkan macam mana kita mencari maklumat, dan saya percaya admin tadi pun sebelum laksana podcast dengan kami ni pun dah cari maklumat, macam membuat analisis, kemudian berkomunikasi secara berkesan dan berkongsi idea secara kreatif. Ini selaras dengan aspirasi pendidikan negara bagi menghasilkan murid yang berfikiran kritis, inovatif dan juga celik digital. Jadi saya rasa dengan adanya podcast Dimos ni mampu menjadi platform untuk murid mengembangkan kemahiran komunikasi, kreativiti, pemikiran kritis dan kepimpinan yang sebahagiannya merupakan kompetensi penting dalam menghadapi pendidikan masa depan. Ucapan tahniah kepada Tuan Pengetua dan semua guru-guru yang terlibat serta anak-anak yang terlibat dalam mengusahakan merealisasikan ruang untuk podcast sebegini, dan saya harapkannya ianya terus berkembang dan menjadi salah satu platform pembelajaran bukan sahaja kepada anak-anak di MOS dan juga boleh kita sebarluaskan kepada anak-anak yang di luar sana yang mungkin tidak berpeluang untuk hadir ke sekolah pada hari itu tapi boleh ikuti pembelajaran melalui podcast. Jadi syabas dan tahniah dan ucapan terima kasih kepada kami di Jabatan Pendidikan Terengganu, kepada Tuan Pengetua dan kepada semualah warga Dimos. Terima kasih Tuan Zamri atas ucapan tadi dan semoga Dimos akan terus maju jaya lah. Dengan kehadiran Tuan Zamri pun kami sangat menghargai kehadiran Tuan pada hari ini kerana menceriakan dengan ambil kesempatan temumuni hari ini, betul. Dan dan itu sahajalah daripada podcast Kris TV episod yang pertama pada kali ini dan itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada Tuan Zamri dan juga Tuan Pengetua kerana sudi untuk meluangkan masa bersama-sama kami pada hari ini. Dan itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.